Semalam ada dalam wallet. Hari ni tak ada. Kacau ni. Aku nak keluar. Kena buat report polis cepat. Ingat, kalau kad pengenalan hilang, segera report polis. Tapi hati-hati, kalau hilang salinan kad pengenalan, lebih parah. Bagaimana nak atasinya? Tonton video lama saya ini. Mungkin boleh lagi memberi manfaat kepada anda. Tonton. Tapi kalau salinan kad pengenalan anda hilang ataupun disalahguna oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab, lebih parah dan lebih teruk berbanding dengan kad pengenalan anda yang hilang. Jadi, pada malam ini saya nak bagi ringkas dan mudah. Ingat, apabila anda buat salinan kad pengenalan, pastikan anda buat silangan pada penjuru salinan. Ingat, buat satu silang pangkah ataupun silang di penjuru, mana-mana penjuru pun boleh, tetapi biasanya bank ataupun mana-mana institusi, agensi akan gunakan di sebelah kanan. Jadi ingat, pastikan anda silangkan dahulu dan tuliskan apa urusan anda lakukan berkaitan salinan kad pengenalan anda. Contohnya, jika anda buat pinjaman perumahan, tulis urusan pinjaman perumahan. Jika anda urusan dengan telco, terutamanya telco, tulis urusan bersama telco. Jangan tidak silam, kerana salinan kad pengenalan anda boleh dimanipulasi oleh individu yang tidak bertanggungjawab.